An-najihuna. An-najihuna maksud dia ialah orang yang berjaya. Daripada fi'il madhi najaha. Najaha maksud dia ialah berjaya. Najaha fi'il madhi telah berjaya. Najihun adalah isim fa'il. An-najihun adalah isim fa'il. Bila dia isim fa'il maka dia bermaksud orang yang ataupun daripada berjaya jadi orang yang berjaya. Itu maksud dia. Kenapa saya kata dia adalah isim fa'il? Sebab dia mengikuti bentuk fa'ilun, najihun, arifun, khaliqun. Apa i'rab an-najih? Peserta berjaya. Peserta berjaya. Kalimah an-najihuna di sini ialah, kita akan kata dia petanding, alright, petanding yang berjaya. Yang berjaya. Itu terma dia. Itu cara kita terjemah dia. Bila kita kata dikumpulkan para petanding yang berjaya, bila ada kalimah yang, bila kita terjemah ada yang menunjukkan ini adalah na'at. Kenapa dia na'at? Sebab ada sifat. Sifat kepada orang ni. Petanding apa? Petanding yang gagal. Tu gagal. Ni petanding yang berjaya. Petanding yang handsome. Tu sifat. Bila dia sifat maka dia na'at. Maka i'rab dia adalah na'at. Bila dia na'at, dia kena sama ma'rifah. Okey, sama. Dua-dua ada alif lam. Ni pun juga ada alif lam. Sama ma'rifah. Ataupun kalau ni nakirah, maka ni pun nakirah juga. Yang kedua, dia kena sama jantina. Okey, sama. Yang ketiga, dia kena sama apa? Dia kena sama dia punya bilangan. Bila yang ni adalah satu, maka ni kena satu juga. Lidzalika, bila ini mufrad, ini jamak, maka na'at salah. Maka jawapan dia adalah salah, khata'.